Hai, selamat datang. Pernah tak anda rasa macam pening sikit dengan dunia pengurusan yang sentiasa berubah ni? Kalau ya, anda tak keseorangan. Untuk perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat 5 cabaran paling besar yang dihadapi oleh para pengurus hari ini dan macam mana anda boleh atasinya untuk memimpin dengan lebih yakin. Jadi dah sedia ke nak harungi cabaran-cabaran kepemimpinan moden ni? Sebab kejayaan anda sekarang bukan lagi bergantung pada apa yang anda tahu, tapi sejauh mana anda boleh adaptasi. Jom kita mulakan dengan cabaran yang pertama. Okey, cabaran nombor 1, globalisasi. Zaman sekarang ni, tim anda, rakan sekerja, malah bos anda sendiri mungkin datang dari mana-mana pelosok dunia. Benda ni bukan lagi satu pilihan tau, tapi satu realiti yang kita semua kena hadap. Cuba bayangkan situasi ni. Anda kena bagi maklum balas yang agak kritikal. Staf antarabangsa anda mungkin suka kalau anda terus terang, cakap je direct. Tapi, untuk tim tempatan anda pula, cara yang sama tu mungkin boleh nampak macam tak sopan atau tak jaga air muka. Inilah dilema yang selalu buat pengurus rasa tersepit. Jadi, macam mana nak handle benda ni? Kuncinya, anda kena jadi macam pisau Swiss Army dalam pengurusan. Anda kena faham perbezaan budaya dan kena sentiasa sedia untuk ubah gaya komunikasi. Ada masa anda perlu terus terang, ada masa anda kena lebih diplomatik. Fleksibiliti inilah yang akan wujudkan satu persekitaran kerja yang semua orang rasa selesa, dihargai dan akhirnya jadi lebih produktif. Baiklah, jom kita beralih ke cabaran yang kedua yang sebenarnya berkait rapat dengan yang pertama tadi. Pasukan moden ni memang pelbagai dari segi jantina, umur, bangsa dan juga keupayaan. Dan ini bukanlah satu halangan, tapi sebenarnya satu kekuatan yang sangat besar. Dah boleh lupakan dah pendekatan satu saiz untuk semua. Anggap je pasukan anda ni macam sebuah mozaik yang cantik. Daripada kita nampak perbezaan ni sebagai satu cabaran, apa kata kita lihat ia sebagai enjin untuk kreativiti? Setiap pandangan yang berbeza tu sebenarnya satu peluang untuk inovasi yang boleh bawa organisasi anda ke tahap yang lebih tinggi. Macam yang ditekankan kat sini, kuncinya adalah untuk menghargai perbezaan dalam setiap individu sebagai aset yang berpotensi. Bila setiap ahli pasukan rasa diri mereka dihargai dan dilayan dengan adil, kepelbagaian ni bukan lagi sekadar satu perkataan kosong. Ia betul-betul jadi satu kelebihan daya saing. Inilah anjakan pemikiran yang paling penting untuk setiap pengurus moden. Seterusnya, cabaran ketiga yang kita memang tak boleh nak lari, teknologi. Evolusi teknologi kat tempat kerja ni sangat pantas dan sentiasa berlaku. Sebagai seorang pemimpin, anda mesti sentiasa berada di hadapan. Bila kita sebut teknologi, apa agaknya yang terlintas kat fikiran anda? Mungkin aplikasi terbaru atau software canggih kan? Tapi sebenarnya, skop dia jauh lebih luas. Teknologi ni merangkumi keseluruhan proses, daripada cetusan idea sampailah jadi produk akhir. Bila kita faham skop yang lebih besar ni, barulah kita nampak peranan kita sebagai pengurus tu dengan lebih strategik. Jadi, kat mana peranan anda dalam semua ni? Cuba fikirkan 3 benda ni. Pertama, jadilah matchmaker yang hebat. Padankan orang yang betul dengan tugas yang betul. Kedua, jangan mudah terpedaya dengan teknologi yang nampak paling gah. Pilih alat yang betul-betul boleh bantu pasukan anda buat kerja dengan lebih baik. Dan yang paling kritikal sekali, jadilah penyokong untuk tim anda. Ramai pekerja risau teknologi akan gantikan mereka. Tugas anda adalah untuk bantu mereka uruskan kebimbangan ni dan nampak perubahan tu sebagai satu peluang. Okey, sekarang kita masuk cabaran nombor 4, etika. Dalam persekitaran kerja yang sangat pelbagai, pengurus sering berdepan dengan dilema etika yang agak kompleks dan mencabar. Inilah cabaran sebenar etika di tempat kerja zaman sekarang. Apa yang seseorang rasa betul, mungkin orang lain pandang sebagai salah. Jadi, sebagai seorang pemimpin, macam mana anda nak wujudkan satu landasan etika yang semua orang boleh faham dan ikut? Jawapannya, anda kena jadi macam sebuah rumah api. Anda perlu jadi panduan yang pastikan setiap keputusan, tak kiralah sekecil mana pun, selari dengan prinsip etika organisasi. Ia bukan setakat patuh pada undang-undang je tau. Ia tentang membina satu budaya di mana nilai-nilai teras syarikat tu jadi kompas untuk setiap tindakan, bermula dari hari pertama lagi. Dan cabaran terakhir kita dan selalunya yang paling sukar, iaitu menguruskan aspek kemanusiaan semasa proses pengecilan saiz organisasi atau downsizing. Bila ada pengecilan saiz, kita selalu fokus pada mereka yang terpaksa pergi kan? Tapi sebagai seorang pemimpin, perhatian anda sebenarnya mesti diberikan kepada mereka yang tinggal. Konsep penting kat sini ialah sindrom terselamat. Satu kesan psikologi yang sangat mendalam pada pekerja yang tak diberhentikan.
Perhatikan tanda-tanda ni pada tim anda yang tinggal. Mungkin ada rasa bersalah sebab kawan-kawan dah tak ada rasa risau tentang kerja sendiri atau semangat yang makin menurun. Mereka mungkin nampak macam dah tak peduli dengan matlamat syarikat. Mengesan tanda-tanda ni awal-awal adalah langkah pertama yang sangat penting untuk bantu mereka harungi masa yang sukar ni. Jadi bila kita tengok balik ke lima cabaran ni, globalisasi, kepelbagaian, teknologi, etika dan pengecilan saiz, ada satu tema yang sangat jelas. Kemahiran yang paling penting untuk seorang pengurus moden ialah keupayaan untuk menyesuaikan diri dan menjadi serba boleh. Itulah kunci kejayaan yang sebenar. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba tanya diri sendiri dengan jujur. Kat manakah peluang terbesar anda untuk jadi lebih serba boleh? Adakah dalam cara anda berkomunikasi dengan tim global anda atau cara anda uruskan perubahan teknologi? Jawapan kepada soalan inilah yang akan jadi peta jalan anda untuk menjadi seorang pemimpin yang cemerlang dalam dunia moden ni.